BN tegas, tolak tebuk atap, kekal bersama Kerajaan Perpaduan. Barisan Nasional menegaskan pendirian mereka menolak sebarang usaha tebuk atap dan kekal, menyokong Kerajaan Perpaduan. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, BN komited dengan kestabilan politik dan menghormati mandat yang telah dipersetujui selepas pilihan raya umum lalu. Menurut beliau, sebarang cubaan menjatuhkan kerajaan melalui pintu belakang hanya akan mengganggu pentadbiran negara dan menjejaskan keyakinan rakyat. Ahmad Zahid turut menegaskan, fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, kebajikan rakyat dan kestabilan negara, bukannya permainan politik. Beliau berkata, BN akan terus bekerjasama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Perpaduan demi kepentingan rakyat dan negara. Komen pandangan anda? Setuju atau tidak BN kekal dengan Kerajaan Perpaduan? Follow page untuk berita politik ringkas dan pantas.